Assalamualaikum. Hari ni first paper face to face. Before this online paper je. So today, hari ni hari yang sangat nervous. Dalam kepala otak ni tak tahu fikir apa. Dia macam kosong gila. Tak boleh fikir. Ataupun apa yang baca tadi cuba ingatkan, tak dapat. Hopefully masa tengah paper tu dapat lah. Dia ilham tu masuk lah kan. Tak, salah buat video macam ni. Okay. So masa harap-harapnya lah kan. Harap-harapnya masa paper tu otak, minda semua terbuka. Apa yang baca semua ingat. Sebab benda dah tulis. Last minute study. Kalau tak dapat, salah sendiri. Tengok ni. Ni nota waktu kelas. Ni paper hospitality ecosystem. Dia teori tau. Teori memanglah sangat-sangat lemah untuk buat, untuk faham teori. Sebab dia kena baca. Nampak bijak kan? Nampak bijak. Tapi semoga dia bijak lah. Semoga dia bijak lah kan. Nampak. Ni pasal paper punya revision. Anak-anak masuk depan ni. Cuba mengembirakan diri sendiri. Muka pun nampak barai kan. Sebab 2 minggu tu agak busy. Final report. And then ada sikit assignment. Lepas tu kerja yang banyak, yang ada order apa semua. Lepas tu hari Jumaat tu kita try study sikit. Tapi macam aku cakap, kita study tapi tak masuk. Dan semalam pada Jumaat pergi Kedah ambil Alisha. So malam tadi pukul 12 sampai pukul 3 jot down apa yang penting. Sebab kalau kata nak baca je memang tak akan masuk, jangan tidur. So kena tulis. Lepas kita tulis tu, tidur. Lepas tu ingat sebelum tidur tu nak ingat-ingat lah. Tapi tak ingat apa. Lepas tu bangun, mandi, study sikit. Tengah baca duduk ni, tertidur. Lepas tu tidur lah kejap. Time tu pukul 9 kot. Pukul 9 tidur kejap, pukul 10 bangun. Tak kejap, sejam juga. 9.30 masa 9.30. Lepas tu pukul 10 bangun. 10 bangun sekarang 10 minit. Ni muka baru bangun tidur lah. 10 minit kita nak pergi kedai. Nak print slip peperiksaan yang perlu dibawa. Dan this one jangan lupa, sangat penting. Tak tahu, lepas. Okay, apa-apa update jumpa nanti. Diana kata dia suruh record. Maybe record lah kan first. Okay, so doakan semoga semua jalan lancar. Amin. Hai. Aku tak ingat aku bawa tripod tak? Tak. Mana. Tak ada parking ni. Parking kat bawah tu. Bawah je lah. Final paper. Semua study. Pusing lah siap-siap. Kau nak ke mana? Oh, dia tutup. Wow. Bawa ni ke? Peperiksaan punya paper. It's a paper. It's our paper.
Agak ni lah kan. Oh, paper. Pakai Tiva je bawa papernya. Tak payah nak bawa kereta kebal. Dah. Ni kalau rapat ni boleh satu. Parking ke nya? Putih-putih. Nak ke mana ni? Oh, nak jalan. Diorang ni tak pandai parking lah. Jauh-jauh parking. Boleh satu lagi. Kalau kau berani masuk lah. Tak buat lah. Ni boleh parking lagi lah dia ni. Bapak jarak-jarak. Boleh doh. Buat apalah buat kita gini. Kau kan aku parking yang tadi tu. Boleh ke Alia? Rapat sangat lah. Kau keluar. Tak rapat sangat ke? Tak payahlah. Mana mau pusing ni? Cakap tu berak bongong kau. Ni masa first yang kita daftar. Cuma Tak tertukar. ada exam. Bagi aku ni. Tengok ni aku tengah shaking dah. Sabar. Sampai sini. Tangan sini. Lalu kat tangan je tau. Ni kita nak tepuk ni. Ni macam nak tepuk ni. Macam tu. Tahan je. Kau orang sebelah pakal lah budak ni. Patutlah bagi ni. Pakai OGU. Patutlah tak timalu. Memang ke tepi. Kan terlanggar lagi. Macam ni parking. Pakai Abang, rapat-rapat. gambar. Pakai paket pula. Nervous lah mak. Sakit tulang aku. Aku nak ni tak boleh. Tak bantu. Kau pada suruh servis ke? Oh, selalu ada. Pada servis elok je. Keluar kau. Bawa student card, IC. Baris tak payah kan? Pensel ni Tak ada getah ke? Sakit jatuh-jatuh. pemadam. Jangan pula lah. Weh, ni ada ni ya? Ha, Nak bawa ke? kau tak payah nak bawa beg. Boleh bawa beg? Kalau aku sekarang aku bawa ni je weh. IC tak Yan? Kau bawa Aku je? bawa je. Aku bawa penting-penting ni aku bawa. Aku penting. Aku kena bawa mak aku. Itu terlampau penting. Jadi dia tak perlu ada di setiap benda-benda penting kita. Kalau dia ada lagi kita nervous. Oh. So ni masuk dua-dua ni. Tak apa, tak payah ditutup. Itu tak penting. Nombor IC je. Oh, ada SIM. Lupa. Jangan ambil. Kata. Kau ada isi ke dalam tu? Ada isi? Tak ada. Betul tutup. Bengong. Kalau ada macam ni? Ni ada. Dia kata asal kat sini lawan ni tak lawan. Ini kau tengoklah ni. Bukan banyak mauripan lagi. Maripan. Mana kembang? Kembang kan. Shoot. Ya, masukkan. Ada pin. Tak apa. Gini je. Aku rasa prefer letak luar je. Sebab nanti kalau dia tanya kau dah macam tu. Elak. Tarik tudung ni pula. Okay dah. Ish, macam lecturer. Lecturer. Tapi sebab tudung aku gini. Itu pasal dia aku kata buka. Buka. Kalau tak nanti dia sangkut sampai sini. Buka maksudnya? Ikut kau lah kalau kau tak nak. Maksudnya? Buka pin kau tu. Pasang balik pin. Oh, kena buka. Ni nampak ni. Tak apa ni lah masukkan selit. Macam mana? Itulah tu. Aku pun tak faham kau nak buat macam mana. Ya. Dah, biar ada. Kau buka sini je. Oh, iya ke? Tengok sana. Tengok ni. Bodoh lah. Buat apa ni? Dah macam ni. Nampak buruk ke? Ni je lah. Masukkan.
Kita nak buat. Diam-diam nanti kan terlari ni semua ni. Ha. Aku nak pergi macam mana. Okey. Belum cocok lagi. Aku ni dah lah tergoyang-goyang shaking ni. Dah boleh masuk ke? Belum. Kita tak tahu nombor kita. Okey, dah. Saya nak tahu ah. Tak tahu. Saya tanya Nombor sir. sah. Saya tanya sir. 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 Kau duduk je mana-mana kok. Takkanlah nanti tanya paper apa. Kawan tu pula menyusah nak selak-selak. Alah, dia tanya nombor matrik je nanti. Mungkin. Dah. Tapi dia letak kat luar ni sini. Kat situ lah. Aku tak tahu gaya tudung kau macam mana cara aliran dia. Ni. Suruh masuk sini. Kena tahu. Kena tahu. Biarlah dia. Cara dia. Aku ada. Hari tu nak beli. Sama siut. Ni. Kap. Kap. Tapi barang punya ni ke? Tu kan ada kap air tu dia tengah sedut. Tak. Bukan sedut. Aduh. Oh. Ini gaya-gaya untuk menenangkan diri. Gaya-gaya cakap pun tak betul. Kita boleh bawa air. Kita boleh bawa air tu ke? Turun. Kita boleh bawa air tu sekali ke? Air kosong boleh? Bukan air kosong. Air kosong je lah. Kau jangan bertumpah yang ni sekarang. Okey, baik. Kau kan punya shaking kau. Tapi aku rasa aku bawa beg ke sebab aku nak pergi surau terus. Buat telekong ke? Tak, aku tukar kakasnya. Yang ni. Takkan aku nak bawa ni, pegang ni. Dah orang ingat apa. Aku punya yang macam ni hari tu. Terkejut aku bangun. Tapi aku tak ambil yang tu. Bawa je lah. Okay, bawa lah. Dompet je tak bawa. Terdedah sangat ni. Dah tu beg ada dalam bawa. Kunci kereta kau pegang tau. Mana buku aku? Boleh tidak tu. Dah siap. Dah dapat. Terus dia tahu tak yang Indon. Iyalah. Aku cakap apa? Indon. Kan? Indian. Mula cik awal. Macam partnership cakap pasal apa? Partnership. Oh, profit. Oh, ni pasal kalau seorang punya perniagaan. Okay. Okay, Mais. Apa dia punya 8 rules? Budget planning. Venue sourcing. Vendor. Marketing. Tak, maksud kau as a ni je. Kau anggap kau as a apa panggil tu? JPK. Kan semua benda kau kena buat. JPK. Bukan JPK. Macam kau leader organisation. Faham tak? Kau leader dalam kau buat event. Tapi dia bahasa Inggeris. Sabar jap. Yelah, kau fikir Budgeting and bajet. financial. Lepas tu kau fikir venue. Venue tu Kepentingan, tempat. selection. Vendor ni kau kena cari jugalah. Marketing promotion kena jugalah. Tak ikut urutan boleh kan? Boleh je. Tapi apa konsep MICE ni? Dia tujuan dia apa? Konsep Minds. Dia business tourism. Dia organize professional event untuk attract domestic and international participants. Meeting lah. Yang meeting lah. Dia buat meeting tu yang wide range punya meeting untuk attract apa benda. Dia mesti ada topik-topik dia. Rasanya lah dia tak ada. Kau panjang lah. Representing business tourism. Yalah. Activity. Apa MICE? Minds meeting. Intensive. Insentif. Convention. Dengan exhibition ataupun Exhibition. Exhibition ataupun Exposition. Exposition. Apa? Convention Convention. Dah masuk ke? Oh tu lah aku rasa tu. Okay guys, kita nak tengok nama. Bye. Begini keadaan di DAPC final paper part-time student. Spek ni pun mampus.
tu sebelah kiri saya lah. Okay. Dalam dewan. NAC 2402 1A. Semua kat alam lah. Ya, ada orang. 405. HCM 405. Cacat lah. Kau gambar kat sini ke kau nak timer? Macam Ada orang selalu buat. tapi tak ada kertas ni. Kita kena. Aduh, pusing. Aduh, pusing.